Aku nak tanyalah, korang nak harap apa daripada kerajaan hari ni? Adakah kau nak harap kerajaan hari ni laung hidup Melayu, laung hidup Islam? Kalau itu yang kau harapkan, better kau stop je lah. Kenapa aku sebut macam tu? Simple. Sebab kerajaan hari ni dibarisi dengan pemimpin yang faham dan sedar. Nak angkat martabat anak bangsa ini bukanlah sebatas laungan dan semangat semata-mata. Tetapi ia perlu dibuktikan melalui rangka dasar yang terbaik untuk melahirkan anak bangsa yang berjaya, yang boleh berkhidmat dan tabur jasa kepada negara, bangsa dan juga agama. Jadi dalam video kali ini aku nak share dua je perkara yang dibuat oleh kerajaan hari ini yang membuktikan kerajaan hari ini lebih better daripada kerajaan sebelum ini. Yang pertama sekali, Belanjawan 2026 telah pun memperuntukkan dana sebanyak 7.9 bilion ringgit untuk TVET. Dan dana ini dinaikkan daripada 7.5 tahun ini, dinaikkan kepada 7.9 bilion pada tahun hadapan. Dan kalau kita boleh baca kat sini, ia bertujuan untuk melatih lebih ramai bakat tempatan untuk memenuhi keperluan industri berpertumbuhan tinggi serta menyokong sektor berkeutamaan tinggi. Okey, kat sini institusi TVET Kementerian Pendidikan KPM disediakan RM1.3 bilion untuk mendidik 79,000 penuntut TVET. HRD Corp dengan dana RM3 bilion menawarkan 3 juta peluang latihan, terutamanya bagi sektor teknologi tinggi, digital dan peralihan tenaga. Daripada sini pun kita dah nampak dah kesungguhan yang ditunjukkan oleh kerajaan hari ini demi melahirkan tenaga kerja yang mahir yang boleh masuk ke dalam sektor-sektor yang berkeutamaan tinggi. Yang mungkin sebelum ini dipenuhi oleh warga asing, orang luar yang duduk di tempat itu. Tetapi kerajaan telah pun merangka satu dasar memberikan latihan yang terbaik kepada anak muda dan mereka terjun di dalam bidang berkemahiran dan berkeutamaan tinggi ini dengan latihan yang sudah pun lengkap. Yang seterusnya, peruntukan 34 juta ringgit. Baiki 137 pondok dan juga tahfiz seluruh negara. Sebenarnya komitmen ini dah ditunjukkan sedari awal oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana pada awal beliau memerintah, beliau telah pun kembalikan semula geran kepada sekolah agama rakyat yang mana dihentikan di zaman Tun Mahathir sekitar 2002-2003 dulu. Dan kerajaan dan pemimpin selepas itu tidak ada hasrat untuk mengembalikannya semula walaupun ia sangat berkepentingan kepada syiar Islam. Termasuklah di zaman Perikatan Nasional 33 bulan. Walaupun PAS ada di dalamnya, walaupun Haji Hadi salah seorang pemimpin di dalamnya, tetapi ia ternyata bukan fokus dan juga keutamaan bagi PAS pada waktu itu. Dan terbukti Datuk Seri Anwar berjaya mengesan kelemahan itu dan akhirnya mengembalikan semula geran kepada sekolah agama rakyat. Dan usaha itu diteruskan dengan pengumuman yang sangat baik. Dana sebanyak 34 juta diperuntukkan fokus kepada repair semula pondok dan juga tahfiz seluruh negara. Saya nak tanya, apakah kerajaan hari ini sibuk melaungkan hidup Melayu dan hidup Islam? Tidak. Tetapi mereka buktikan melalui dasar yang dirangka dengan baik. Wang yang diuruskan sebaik mungkin untuk memastikan setiap daripada sen wang cukai itu diperuntukkan dan disalurkan kepada tempat yang betul. Dan semua rakyat tahu kerajaan Madani ini dibarisi dengan pelbagai parti termasuklah DAP. Parti yang kontroversi, yang mana hari ini menjadi senjata politik untuk pembangkang. Kononnya DAP ni macam-macam fahaman yang dikatakan dan dituduh kepada DAP. Tetapi setiap daripada dasar yang dirangka baik untuk Melayu dan juga untuk Islam itu, tak ada pun halangan daripada DAP. Dan kita lihat DAP menyokong sepenuhnya apa yang dirangka. Sebaliknya, waktu mereka jadi kerajaan dulu zaman Perikatan Nasional, DAP tak ada dalam tu. DAP tak jadi pemerintah bersama mereka. Tetapi mereka gagal untuk merangka dasar yang terbaik untuk Melayu dan juga untuk Islam. Sepatutnya kat sini rakyat dah boleh faham dah. Ancaman utama itu bukanlah DAP, tetapi pemimpin yang kita angkat itu yang tidak boleh berfungsi dengan baik. Itulah ancaman bagi kita sebagai rakyat Malaysia. Semua sedia maklum, setiap daripada wakil rakyat yang diangkat itu sudah pasti punya gaji yang lumayan. Dan itu juga antara hal yang kontroversi kan.
Tetapi rakyat tidak ada pilihan tersebut. Rakyat tidak boleh marah sekiranya mereka menerima gaji itu. Jadi apa yang rakyat kena buat? Rakyat kena pastikan kita mengangkat seorang pemimpin yang boleh memulangkan kepentingan dan juga kelebihan itu kepada rakyat itu sendiri. Kalau kita nak satu perubahan kepada rakyat, ia perlu dimulakan dengan rakyat punya perubahan yang jelas di dalam nak mengangkat pemimpin. Mengangkat pemimpin yang baik, sudah pasti rakyat akan menerima hasil yang baik. Jadi, mula daripada titik ini, fahamlah fungsi kita mengangkat pemimpin yang melaungkan hidup Melayu, hidup Islam tanpa didasari dengan bukti yang jelas mereka mampu untuk bawa perubahan. Hanyalah satu kata-kata yang nista, yang akhirnya membawa rakyat ke lembah kehancuran, yang mana tidak akan membawa apa jua kejayaan, baik sekarang maupun masa depan. Assalamualaikum.